Bab 5. Di antara warisan dan wawasan. Dato' Rahman meninggal dunia pada tahun 2023 akibat serangan jantung. Ketiga-tiga Abdul, anak Dato' Rahman, sudah berkeluarga dan menjalani kehidupan masing-masing. Namun, jalan yang mereka pilih tidak sama. Dua Abdul, Wahab dan Wahim, hidup dalam limpahan harta yang diwarisi daripada Dato' Rahman. Mewarisi kabel yang besar, mereka menyambung perniagaan ayah mereka tanpa perlu bersusah payah. Pejabat sudah tersedia, pelanggan sudah sedia kenal, dan nama keluarga menjadi pasport ke dunia korporat. Namun, di sebalik kemewahan itu, hidup mereka tidak pernah tenang. Kemewahan mula dibelanja secara berhutang apabila perniagaan semakin perlahan akibat tekanan ekonomi. Abdul Wahab tinggal di banglo 3 tingkat di Damansara Heights. Isterinya, seorang bekas model sambilan, sentiasa menuntut barangan berjenama, beg tangan Louis Vuitton, jam tangan Cartier, dan percutian ke Eropah setiap tahun. Anak-anak mereka dihantar ke sekolah antarabangsa, tetapi jarang disentuh dengan kasih. Bila mereka menangis, rotan menjadi jawapan. Bila mereka bertanya, tali pinggang menjadi penjelasan. Abdul Wahim pula menetap di kondominium mewah di Mont Kiara. Isterinya seorang influencer media sosial yang hidup untuk konten. Setiap sudut rumah dihias untuk Instagram, bukan untuk keselesaan. Permintaan sentiasa tinggi, kereta baru, dapur baru, dan majlis hari jadi anak yang menelan belanja 5 angka. Bila tekanan kewangan memuncak, sama seperti bapanya dulu, Wahim melepaskan marah kepada anak-anak yang masih kecil, mewarisi rotan dan tali pinggang yang pernah menyentuh tubuhnya dahulu. Abdul Wahid, hidup yang dibina, bukan diwarisi. Di sebuah pekan kecil di utara, Abdul Wahid dan Siti Mariam tinggal di rumah sederhana yang dibina dengan hasil titik peluh mereka sendiri. Tiada kabel besar, tiada chandelier, tiada sofa kulit, dan tiada hutang berjuta ringgit. Tetapi ada rak buku, ada ruang solat, dan ada dapur yang sentiasa berbau masakan segar. Anak-anak mereka membesar dengan pelukan ikhlas, bukan pukulan. Bila mereka menangis, Wahid mendengar. Bila mereka salah, Mariam menasihati dengan lembut. Tiada rotan tergantung di dinding, tiada tali pinggang yang menjadi ancaman, hanya kata-kata yang membina dan doa yang menenangkan. Terdahulu, setelah Dato' Rahman meninggal dunia, peguam memanggil semua anak-anaknya yang masih hidup untuk mendengar wasiat yang ditinggalkan. Semua harta diwasiatkan kepada Abdul Wahab dan Abdul Wahim sama rata. Seperti yang diperkatakan semasa hidup, Abdul Wahid tidak mewarisi sesen pun harta arwah Dato' Rahman. Namun Abdul Wahid tidak berasa sedih atau kecewa. Sudah lama dia reda dengan keadaan itu dan meneruskan kehidupannya seperti biasa. Perniagaan Wahid bermula dari bawah. Dia menjual baja organik dari motosikal buruk, berpanas, berhujan dan penuh liku. Dia belajar tentang pasaran, tentang pelanggan, tentang sabar. Dia gagal beberapa kali, tetapi tidak pernah putus asa. Akhirnya, dia membuka kedai kecil, kemudian kilang kecil, dan kini menjadi pembekal utama kepada ladang-ladang di seluruh negeri. Dia tidak berhutang untuk kelihatan kaya. Dia menyimpan untuk kelangsungan. Dia tidak membeli kereta mewah atau membina rumah agam untuk menunjuk. Sebaliknya, dia memastikan anak-anaknya mendapat pendidikan yang baik, tempat tinggal dan makanan yang cukup. Pada suatu malam, selepas menutup kedai, Abdul Wahid duduk di beranda rumahnya. Anak-anak bermain di halaman. Siti Mariam menyeram pokok bunga. Dia memandang langit dan tersenyum. Aku tak ada warisan, tapi aku ada wawasan. Dan itu lebih dari cukup.